Assalamualaikum kesayangan. Hari ni kita nak buat paru belado ni. Permintaan Faris. So kita nak buat hari ni nasi lemak lauk paru belada. Bismillahirrahmanirrahim. Gorengkan. Sebelum kita goreng, sebelum jadi macam ni, kita kena rebus yang lama ya. Paru kalau kau tak rebus, tiba-tiba kau potong dan terus goreng, dia akan keluar hanyir, hamis. So nak buat benda ni memang renyah. Tapi dia punya kesedapan tu. Oh my god. Oh my god, cantiknya paru kita. So kita nak buat belada hijau. Ni telur rebus kita. Hari ni banyak sikit kerja lah kan. Untuk nasi lemak ni sambal dia, baru nak buat cili kering. So ni kita dah rebus. Kita nak blend dengan bawang kecil. Kehidupan. Banyakkan bersabar, tak sabar. Sabar subur, tak sabar masuk kubur. Ya. Okay. Kita prepare bawang-bawang kita. Lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tumiskan bawang Holland, bawang putih. Masukkan serai yang kita dah ketuk. Okay, sekarang kita nak siapkan bahan yang untuk cili dia. Kita nak pakai cili hijau sahaja, kita tak pakai yang merah. Termasuk juga cili merah, cili hijau yang besar. Urat-urat dia dah buangkan urat dan dah basuh bersih. Dan masukkan je asam keping, masukkan 2-3 keping. Ini namanya asam pangkang ya. Nabila memang makan daging, dia tak makan paru. So, dia kena asing-asing lah. Nabila memang tak makan barang dalaman. Faris. Ambil ubat
nak tumiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk daun pandan, bawang holland, bawang putih. Okay, dah garing. Masukkan chicken curry kita. Wanginya, ya Allah, sedap gila bau. Jangan lupa letak gula merah, gula kabung, gula Melaka ke. Takkan makan sampai pejam. Sedap. Big now. Puas hati. Rasa macam apa? Serumah belum sah. Daripada miskin sampailah ada duit sikit-sikit ni pun rasa sama. Maknanya hati Mama tak pernah berubah. Tiba azik. Mama nak. Comot Farid, kau macam nak dapat anak tiri. Kenapa? Tengok tak pernah berubah. Sajalah, halah yang ni pun. Dia tak ambil dah lauk saya. Sayang, dah sampai lah comel. Nak makan dulu tak? Meh nak minum Milo dulu meh? Allah, demam lah sian dia itu.